Nak settlekan e-filing cepat tapi lupa password MyTax? Jom saya tunjukkan cara reset semula password. Saya dah repost siap-siap, senang nak tengok balik untuk tahun-tahun depan. Pertama sekali, anda kena log masuk ke portal MyTax di mytax.hasil.gov.my. Kalau anda masukkan password yang salah, sistem akan paparkan maklumat untuk reset password. Tekan butang lupa kata laluan. Ada dua cara untuk anda reset password MyTax, iaitu melalui email berdaftar dengan LHDN atau kod pengaktifan sementara. Kalau anda pilih email, pertama sekali tekan ya kalau maklumat betul. Dalam masa 2 hari, anda akan dapat email dengan link untuk tukar kata laluan. Tekan link ni. Anda kena masukkan password baru yang ada 12 aksara dengan gabungan nombor, huruf kecil dan huruf besar. Sahkan password baru dan tekan hantar. Jika berjaya, anda akan nampak paparan kata laluan berjaya ditukar macam ni. Kalau nak cepat sikit, boleh guna option kod pengaktifan sementara. Sahkan nombor telefon anda, tekan ya jika maklumat betul. Dapatkan kod pengaktifan sementara dengan hantar mesej hasil EF jarak IND jarak nombor kad pengenalan ke 38888. Masukkan kod yang anda terima, isi password baru dan sahkan. Dah settle tukar password. Follow Isyana.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.